ingin membuat satu kenyataan media berhubung dengan beberapa perkara. Yang pertamanya berkaitan dengan bayaran tunai petroleum ataupun seringkali disebut sebagai royalty petroleum yang sepatutnya dibayar oleh kerajaan kepada negeri-negeri pengeluar minyak di Malaysia ini berdasarkan kepada satu perjanjian antara Petronas dengan negeri-negeri di seluruh Malaysia pada tahun 1975. Seluruh ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional merasa cukup duka cita dan kami meluahkan di dalam perbahasan bajet tahun 2023 terhadap satu ketetapan dan juga keputusan Kerajaan Persekutuan melalui pembentangan bajet oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada 24 Februari yang lalu mengatakan bahawa semakan akan dibuat terhadap pembayaran tunai ataupun royalty yang sedang dibayar kepada Kerajaan Negeri Terengganu dan yang dibayar dalam beberapa occasion kepada Kerajaan Negeri Kelantan. Sebaliknya dikatakan sebahagiannya akan diambil oleh Kerajaan Persekutuan untuk tujuan program pembasmian kemiskinan. Kami menyatakan bahawa ketetapan yang dibuat oleh kerajaan hari ini adalah bercanggah sebenarnya dengan pendirian pemimpin-pemimpin kerajaan pada hari ini yang telah bersetuju supaya royalty minyak diberikan kepada negeri-negeri pengeluar minyak pada tahun 2013. Saya masih ingat belanjawan Pakatan Rakyat tahun 2013 mengatakan negeri-negeri ini berhak kepada bukan 5%, 20% daripada hasil pengeluaran minyak. Tapi tiba-tiba pada hari ini orang yang sama, pemimpin yang sama bila memimpin kerajaan seolah-olah nak menghapuskan pembayaran 5%. Ini pun bukan saja 20% tidak akan ditunaikan, 5% pun akan dikaji semula.